rim model paling baru yang baru sampai kedai Wan Cina guys. Okay guys, so hari ni Wan Cina nak unboxing lagi satu set rim yang baru sampai kedai Wan Cina, iaitu model yang paling baru. Belum lagi ada orang pasang dekat kereta diorang, sebab rim ni baru saja sampai di pasaran Malaysia. So kita buka kotak dulu, tunjuk korang ini rim apa guys. Okay guys, inilah rupa rimnya. Rim Toyota Alphard model yang terbaru di pasaran Malaysia guys. Okay, kita pun tahu Toyota Alphard yang terbaru ini di pasaran Malaysia dijual untuk kereta baru saja di Toyota Center. Okay, dia tak ada recall lagi. So kita tak dapat nak jumpa rim original second hand untuk rim model ini. Sekarang rim baru yang keluar dulu untuk kereta Toyota Alphard atau Velfire yang lama. Kenapa kita cakap macam tu? Sebab Toyota Alphard atau Velfire yang baru tu, PCD dia 120, rim dia tak boleh pasang dekat kereta Alphard yang lama sebelum tu. Okey, so kita boleh nampak dua rim ini PCD dia 5x114. okey, sesuai untuk kereta Alphard ataupun Toyota Voxy ke mana-mana kereta Toyota yang rasa rim ini sangat cantik. Sebab Wan Cina personally sangat-sangat suka rim ini, sebab Wan Cina pun sangat-sangat suka Alphard yang terbaru guys. Okey, memang sangat cantik. Kita boleh nampak design dia ada dua warna. Okey, satu ialah hyper black polish. Dia hyper black tapi sini nampak lagi polish punya muka. Okey, so ini adalah black polish hitam hitam kilat belah bawah dengan kilat muka dia. Okey, so kita boleh nampak rim ini sangat-sangat sesuai untuk kereta yang nak kita cakap kelas sikit, luxury sikit, MPV style, VIP style. Okey, Alphard, Harrier, Voxy, banyak kereta Toyota boleh pasang dengan rim ni. Okey, so banyak set yang sampai di kedai Wan Cina sini. Okey, kalau korang berminat dengan rim ni, boleh datang kedai cari Wan Cina guys. Okey, kita nak review sikit tentang warna ni, dua warna ini dan juga dua model ni, rim ni yang baru sampai saja di kedai Wan Cina. So itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.